Assalamualaikum. Hai semua. Korang semua sihat? Nama cikgu Syikin. Cikgu apa? Cikgu Syikin. Korang semua boleh panggil Cikgu Syikin. Hari ini korang tahu tak kita nak belajar apa? Tak tahu? Okey, hari ini Cikgu Syikin nak ajar menyanyi. Korang semua suka menyanyi tak? Suka kan? Jadi Cikgu Syikin nak ajar menyanyi. Hari ini Cikgu Syikin nak menyanyi lagu tentang tajuk huruf vokal. Huruf apa? Huruf vokal. Huruf vokal tu apa? Huruf vokal tu A, E, I, O, U. Lagi sekali. A, E, I, O, U. Pandai. Jadi, jom ikut cikgu menyanyi. Mari kita belajar huruf vokal. Mari kita belajar huruf vokal. Mari semua kita belajar apa itu huruf vokal. Huruf vokal ada lima. Huruf vokal ada lima. Mari semua kita belajar apa itu huruf vokal. A, E, I, O, U, hooray! A, E, I, O, U, hooray! A untuk ayam, E untuk emak, I untuk ikan, O untuk otak, U untuk udah. Itulah huruf vokal. Jom kita belajar huruf vokal. Seronok tak belajar menyanyi dengan Cikgu Syikin? Korang semua boleh cuba. Sekarang dah tahu kan apa itu huruf vokal? Selamat belajar semua. Bye. Assalamualaikum.